Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan tolong sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So, hari ni Pak Haji tak nak kupas mengenai isu politik. Hari ni Pak Haji nak kupas mengenai isu bola sepak. Yang mana rakan-rakan Pak Haji ada menghantar WhatsApp suruh Pak Haji ulas mengenai isu bola sepak Liga Malaysia ni yang dikatakan ada beberapa negeri yang menarik diri. Jadi kepada peminat bola sepak dalam negara kita ni ataupun peminat-peminat bola sepak setiap negeri kena faham keadaan bola sepak dalam negara kita ni. Bola sepak dalam negara kita ni kita tak boleh nak samakan kita punya bola sepak dengan EPL English Premier League. Kita Liga Malaysia ni dia berbeza. Jadi kadang-kadang bila komen terhadap negeri yang tarik diri tu tim-tim yang kaya-kaya ni dia tak faham masalah negeri punya sumber keuangan ataupun kelab bola sepak negeri ataupun sekarang ni dah diswastakan mereka punya kelab yang bermasalah dari segi keuangan. Macam kalau kita orang kaya, kita pandang orang miskin ni sebelah mata. Kita boleh cerita apa yang kita nak cerita sebab kita tak merasai kemiskinan, kesusahan. Begitu juga dengan kelab-kelab bola sepak yang ada dalam negara kita ni. Kita ada kekangan dari segi sumber keuangan. Jadi ada juga yang segelintir menyalahkan kerajaan negeri. Sebenarnya sahabat-sahabat kena faham, kerajaan negeri tidak ada right untuk menyanggung 100% sumber keuangan kepada kelab bola sepak negeri ataupun sekarang ni dah diswastakan kan Persatuan Bola Sepak Negeri sekarang dah swasta. Jadi sesiapa yang nak mengambil alih kelab bola sepak tu daripada dulu kelab sekarang ni dah diswastakan, mereka tu kena make sure mereka ada sumber keuangan nak mencari mana-mana dana keuangan penajaan. Kalau kata macam sekarang ni ada orang hentam Kedah, tapi dalam masa yang sama Pahang dengan Perak dah declare memang tarik diri. Dan sekarang Kedah dah dia nak hentam Kedah. Ada yang penyokong Kedah menghentam Kedah. Kenapa kerajaan tak nak bantu bola sepak Kedah? Buat projek sana, buat projek sini boleh. Kenapa bola sepak tak nak bantu? Dia orang kena faham. Kerajaan negeri bukan dia mengeluarkan duit kerajaan tu untuk membuat pembangunan bola. Dia membuat pembangunan untuk rakyat, untuk pembangunan untuk negeri supaya negeri mendapat income. Kalau kita membelanjakan duit kepada bola sepak, apa yang income kerajaan dapat? Ni kena faham sebab kerajaan tidak ada hak untuk memberi sumbangan 100%. Biasanya kerajaan akan membantu sedikit. Contoh macam di BKL, dia bagi kepada kelab bola sepak Kuala Lumpur. Penajaan sebanyak tak silap Pak Haji setahun 1 juta. Tak silap Pak Haji lah. Kan? Jadi itu 1 juta pandai-pandailah kelab kena uruskan. Nak bayar gaji pegawai, nak bayar gaji pemain, nak bayar allowance untuk pergi berlawan, sewa stadium. Kan? Yang tak cukupnya kelab kena cari duit. Tak boleh mengharap 100%. Jadi kepada peminat bola sepak seluruh Malaysia kena faham keadaan yang sebenar. Jadi kalau dah tak ada sumber keuangan dan tak ada punca untuk mendapat penajaan, lebih baik kita tarik diri daripada kita menanggung hutang lebih banyak. Contoh macam Perlis dulu, Perlis awal-awal dah keluar. Itu lagi baik kan untuk menyelamatkan keadaan. Kan? Jadi kalau kita nak mengharapkan penajaan daripada syarikat-syarikat yang ada dalam negara kita ni, mereka ada dua perkara. Satu, mereka menaja untuk mereka nak mengenalkan produk mereka. Tapi sekarang ni untuk menaja untuk produk-produk yang ada dalam negara ni dah kurang. Sebab mereka pun ada bermasalah dari segi ekonomi. Lepas tu kalau ada syarikat-syarikat kata orang tu pembangunan, syarikat-syarikat pemaju ataupun syarikat-syarikat kontraktor yang nak menaja bola sepak, mereka mesti nak dapatkan keuntungan. Apa dia punya ROI? Aku sponsor kau punya projek bola, apa yang aku dapat? Kan? Kalau syarikat-syarikat macam pemaju dan lain-lain dah. Kan? Macam syarikat produk-produk ni dulu adalah produk-produk yang boleh masuk sikit-sikit. Tapi sekarang ni perniagaan mereka pun jatuh. Jadi mereka nak sponsor without nothing. Mereka sponsor dan mereka tak dapat apa, sekadar nak memperkenalkan nama produk. Kan? Jadi kalau nak harapkan 100% kepada kerajaan negeri memang tidak
tidak ada sahabat-sahabat Jadi kita jangan salah faham. Kita jangan terikut-ikut dengan kelab-kelab yang ada duit banyak. Sebab kelab-kelab yang dia ada duit banyak ni, dia macam Pak Haji katalah, dia orang kaya tak faham masalah orang miskin. Dia cakap bolehlah, cuba dia duduk tempat orang miskin, kelab yang tak ada duit. Agak-agak dia punya percakapan dia berbeza tak dengan orang yang miskin dengan orang kaya. Beza sahabat-sahabat. Jadi kita jangan kita mengecam ataupun mengkritik ataupun kita menghentam kerajaan negeri yang tidak membantu persatuan bola sepak negeri. Sekarang ni kelab kan. Jadi tak boleh. Sebab dia bukan tak ada bagi. Kerajaan negeri ada bagi tapi bukan sepenuhnya. Sekadar kemampuan. Jadi kepada yang sesiapa yang nak jadi presiden kelab, jawatankuasa kelab, pegawai dalam kelab, mereka kena carilah, usahalah cari di mana-mana sumber-sumber kewangan. Itu satu part. Jadi kadang-kadang ada juga kerajaan negeri cuba nak membantu. Nak membantu, ada juga satu orang yang cuba approach kerajaan negeri. Okey, kita boleh bantu bola sepak negeri. Boleh tak you bagi satu projek? Daripada projek ni keuntungan kita boleh salurkan keuntungan tu kepada bola sepak. Dah orang politik pula ganggu. Orang boleh kata, oh rasuah. Oh dia kata kerajaan negeri bagi satu syarikat ni untuk dapatkan duit bola. Kan? Ada kata rasuah pula. Jadi ini yang susah sahabat-sahabat. Jadi kita kena faham. Kan? Kita jangan layan dengan mana-mana kelab yang kaya ada duit ni, kita tak payah layan lah. Kalau dia rasa dia kuat, dia pergi cari tempat yang lebih kuat. Berlawan dengan tim yang kuat. Kadang-kadang kita ni rasa kita kuat. Kenapa? Kerana kita lawan tim lemah. Tu yang kita rasa kuat. Kalau kita berlawan dengan orang lemah, kita rasa kita kuat. Kan? Jadi kita jangan bangga dengan kekuatan yang kita ada, keuangan yang kita ada. Kita boleh bercakap apa yang kita nak cakap, tapi kita tak faham bagaimana keadaan negeri-negeri ataupun kelab-kelab yang susah dan payah untuk mendapatkan penajaan dan sumber-sumber keuangan. Jadi Pak Haji cuma nak beritahu kepada seluruh peminat bola sepak dalam Malaysia, jangan kita menyalahkan satu pihak kepada kerajaan negeri kerana tidak membantu. Sebab kerajaan negeri tidak ada right untuk membayari kelab bola sepak negeri 100%. Itu tidak ada. Sebab duit yang ada dalam kerajaan negeri itu untuk pembangunan untuk rakyat dan negeri. Bukan untuk bola sepak. Bola sepak biasanya dia bagi sikit bantuan penajaan daripada kerajaan negeri. Kemudian kelab tu sendiri kena usaha mencari dana-dana lain ataupun sumber-sumber lain. Itu sajalah sahabat-sahabat. Kita jangan kecewa. Jangan kita rasa apa. Kita kena faham dalam keadaan yang tertentu. Sebab Pak Haji cakap ni kerana ada satu video yang kawan Pak Haji hantar. Ada orang Kedah tu lah marah kat Datuk Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi. Oh, bikin projek sana boleh kulim high tech boleh, tapi tak boleh nak bantu bola. Tu sebab saya Pak Haji beritahu kerajaan negeri tidak ada right untuk membantu 100% bola sepak negeri. Dia cuma boleh bagi sedikit sumbangan dan kelab itu sendiri yang kena cari sumber-sumber keuangan. Jadi itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Pak Haji aku jelaskan ataupun kupaskan mengenai isu bola sepak ni, agak-agak peminat-peminat bola sepak faham untuk keadaan yang sebenar. Itu sajalah. Kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.